Empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap Muslim sepanjang Ramadan. Hadis Nabi ni kat bakat ramai lah. Pertama, mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu yang paling baik. Yang panjang tu no. Astaghfirullah sampailah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kedua, memperbanyakkan ucapan syahadah. Ini apa dia ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memperbaharui syahadah. Sangat baik untuk kondisi iman kita. Ketiga, berdoa meminta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan keempat, memohon keridaan Allah. Ini yang doa yang kita baca selepas tarawih. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu ridhaka, redha Allah. Ini yang kita minta. Wal jannah, dan juga syurga.